Dah kenapa pula bunyi macam tu? Maybe sebab aku tengah tak ada suara, jeritan aku jadi macam tu. Baru-baru ni aku ada buat makan-makan kat rumah aku. Family aku ramai gila. Rumah dah lah tak komplit lagi. Tapi nasib baik aku tunjuk kat korang. Tilam boleh, sofa pun boleh. Dua-dua dia pula. Yang paling senang, tak payah nak beli pump, tak payah nak tiup. Memang dia ada dah mesin pump, dia siap sekali. Aku boleh ikut tukar energi. Yang mana suka camping, yang mana suka jalan-jalan, ni kena siap ada dalam kereta korang. Yang mana ada family besar pun kena ada kat rumah korang ni. Dah ada siap dah pump, tak payah risau-risau. Pump dia pula tak payah pakai switch. Korang tinggal charge je guna type. Ada pump masuk, ada pump keluar. Kalau dah charge nak macam mana? Masuk kalau balik kakak. Oh, dah sayang. Siap pagi ni lagi corong. Kalau mana-mana nak masukkan angin tak muat tu sini. Tengoklah kejadian dia. Besar kedabak ya, size queen. Kalau tak nak baring, nak lipat jadi sofa, boleh. Jangan risau, kalau korang duduk takkan melendut je ke bawah. Okey je. Yang berat sikit-sikit lagi nak 100 kg ni pun boleh duduk dah. Bukan tu je, siap bagi free gift lagi 2 bantal. Aku dengan mak aku duduk berdua pun tak ada masalah. Boleh lagi bersalam-salaman dia. Yang mana nak cari tilam tapi bajet-bajet,